Mak dia tak sempat dah makan nasi, tengok ni. Ya Allah, berjerit-jerit. Ada 10 orang kat sini. Kita nak berbuka puasa dekat Glass Hall by Lugar di La Boda dekat Puchong. Okey, kita dekat Puchong. Okey, jom kita masuk. Wow, cantik. Wih, banyaknya chandelier. Sini boleh ambil gambar lah. Dia macam ada photo booth, boleh ambil gambar kat sini. Boleh duduk. Korang kena bagi tahu dululah nama korang kat depan kalau korang dah book, sebab setiap meja ada nama dia. Ni meja kita. Oh, dekat dengan pelamin. Okey, sini pun DIY kahwin juga tau sebenarnya, tapi dia orang buat buffet Ramadan. So dekat depan sekali kita ada meja dessert, meja kuih-kuih. Ada bubur pulut hitam, puding karamel tu ambil lah. Macam-macam dessert dia ambil. Tu ada kek batik pula. Lepas tu ada cheese tart. Cheese tart ambil. Nasi dia kat belah tengah ni tau. Nasi putih, ada nasi biryani. Panas-panas nasi dia sebab bawah ni ada api. Bihun goreng pun ada guys. Kerabu-kerabu semua ada. Banyak gila. Sambal belacan, tempoyak ada, sambal hijau ada, sambal cencaru ada ayam buttermilk, kita ambil satu ketul. Kari daging gulai kawar, kita ambil sikit. Wah, ada sambal sotong. Semua lauk kita ambil sikit-sikit tau. Kupang, wah sedap. Ambil satu. Ikan keli cili padi, ambil jugalah. Sambal Jawa pun ada. Yang ni ada ayam kunyit. Ada keropok-keropok kat tepi ni. Jeruk pun ada. Ada paru. Yang ni ada acar nenas. Telur itik masak lemak guys. Ada pak choy sos tiram. Pecal. Daging salai masak lemak. Tahu sumbat pun ada guys. Yang ni ada toge. Okey, kat luar pun ada live store juga. Korang kena pergi sampai kat luar. Ada steamboat. Pilih bahan-bahan apa yang korang nak. Lepas tu dia akan celurkan untuk korang. Ni lem grill dia. Wah, memang sedap. Ada cekodok sayur, ada nugget. Yang ni ada apa? Oh, cheesy wedges. Ada keropok lekor juga yang ada char kway teow. Roti John handsome. Ya Allah, apa yang jatuh tu kantuk tak puasa. Ambil lah roti John. Semua makanan sini kena ambil. Japanese tempayaki. Ayam, daging, ada sayur macam tu. Kuih-kuih Melayu. Contohnya roti jala, onde-onde, kuih ketayap, ada kuih sopang. Sini ada air balang. Air balang ada 4 jenis air sejuk. Yang air panas ada 2. Wah, ada takoyaki. Cukup tu. Takoyaki panas-panas. Dia ada crab stick, ada sosis, ada pancake tembang. Ada sos dia lah. Coklat, strawberry, pistachio. Noodle of the day. Ya, kat sini ada sup panas-panas. Untuk portion seorang makan lah. Ni ada mie, ada bihun, ada aiskrim. Wah, banyak aiskrim dia, tapi dia buka untuk 2 je. Sini ada counter ABC. Ni akak ni tengah buat ABC. Kalau korang nak, korang beritahu je akak ni korang nak ABC. Pasta, spaghetti carbonara, spaghetti bolognese. Korang tinggal ambil je tau. Ni apa, mushroom soup saya rasa ni. Ya, betul, mushroom soup ada. Kalau buffet Ramadan je, memang banyak makanan kita ambil. Lagipun kali ni kita dah 10 orang kan. Amin. Okey, dah buka puasa. Kita mulakan dengan yang manis-manis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, mulakan dengan manis saya. Tepung 4 liter. Nak balik. Ni tak nak balik. Ni resipi Khairul Amin tu ke? Sedap. Buat sendiri tak jadi makan sini je lah Cik tak je comel. Macam sedap. Takoyaki. Weh, aku nak rasa. Sedap Sedap. Ambil lagi. Makan. Ni Hasha paling tak puasa. Macam biasalah. Dia yang paling